dah tu main je kat tu. Tak boleh pegang aku hari hujan dah ada free ke bawah. Jahat lah okey jap. Tunjuk file oh. Okay guys, kembali lagi dengan aku Mio Caster. So untuk hari ni aku nak bawa hampa jalan-jalan pergi Pulau Kendi, trip full micro jig. Untuk player kita hari ni ada 6 player dan tekong kita tekong mat. Tekong ni padu weh. So hampa nak tengok gasak tak gasak, hampa layan vlog aku ni sampai habis. Okay geng, so dah sampai spot yang pertama. Kita try drop 20 gram dulu. Tengok macam mana, boleh tak boleh. Okay, first drop. Bismillahirrahmanirrahim. Ayak belakang. Ayak belakang, tidak belakang. Ayak lawa ni, cuaca cantik. Allahu Akbar. Nak jatuh pula kan, sorry. Meh. Ya, import ni skipper. Makan bohoi. Oh iya. Tak ada. Oh. Wah. Kumpa pau. Slow. Oh, sang. Awal angkat. Oh tu. Tak boleh pegang sana. GT ya. Belakang boleh pegang sana. Tak boleh pegang sana. Aku simpan. Tolong ni. Kendang. Jangan putus. Anak aku lompat. Gila weh. Padu. Kena. Jangan bagi gesek tu. Straight bawah. Okey, tarik nak. Pam. Ui. Lekor dia. Allahu Akbar. Dia ni gasak ni. Ini kata tadi. bawah lucu ni. Topik view lawa nak. Hari tu naik 2 kilo tu. Jangan bagi tinggi ya, jangan atas berdayang. Nampak. Kena badan. Tak ci. Balik bang. Jangan sebut pas boleh. Kena badan. Tak. Lalu cara lepas lah? Sampai. Gaji rompet je dah. Gig 15 boleh tak? Sikit Sangkut punya apa Tinggal bang. Huyu. Sebab happy. Dah tahu. Hang pakai udang gaji? Udah. Tu rumah dah tu. Batu dia tempat tu. Bukan nak berlagak. Weh, tadi dekat gerui. Weh, bala dua tu weh. Bau lemak muka tuan lah. Kan. Bau viral. Push on. Kerapu.
Apa? Tok mesin ni panggil bro. Dah aku bayar untuk ni. Dah jangan berat. Dia tekan syok oh. Kerapu. Ada saiz. Oi, dia. Saya tak pakai tangan je. Singkai lah. Oi, yo. Naik lagi. Mak angkat ikan mak. Makan titanium lah. Berapa gram? 20? Mantap. Boleh dah kan? Hati kau. Gerut lah. Gerut. Nangin. Mantap dah, Bik. Oi, naik. Dono. Dah boleh dah. Jangan pasal. Oh. Dekat dengan kamera. Dari kanan pegang sikit lah, jangan pegang tangan. Kira. Dah tu main je kat tu. Ada depan. Fish on. Boleh ya? Alhamdulillah. Alright. Manis. Kap. Kita tak kerja, anda macam aku hari hujan tak ada free ke bawah. Elok aku kelang ais tu. Hah? Kau kenal tu anak review pun. Cik ni. Tak sangat. Cik. Campur ni. Lama pergi kau. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mantap, Wik. Wow. Mana dah? Saya tak ada lagi. Tak apalah, cai chi. Tua rendah hai. Botang mana botang. Oh. Bending ni tak relax. Oi. Wow. Selamat land. Makan hai. Bagi 3 orang ni naik. Oi, nak oi. Masuk. Alhamdulillah. Berapa gram? Kilo ah. Ya ni tekong. Apa nak beroja nama kat bawah ni. Okay guys, terima kasih banyak-banyak sudi tengok vlog aku ni sampai habis. So yang ni je momen-momen yang aku sempat rakam sebab lewat petang tu kami dah kena hujan apa semua. So inilah hasil yang kami dapat bawa naik, dapat bawa balik. Lulus ke tak lulus trip ni, apa nilailah sendiri dengan hasil yang kami dapat. So bagi kami puas hati. Okay, so siapa-siapa yang nak dapatkan perkhidmatan Tekong Mat ni, Tekong padu, apa boleh tengok je dekat bawah tu. Dekat bawah nanti aku akan letak nama Tekong dekat caption. So apa boleh roja dia. Okay geng, so ya ni talang ni memang padu geng. Okay geng, so geng, minta jasa baik hampa, tolong repost, komen, like, follow supaya dapat buat konten menarik lagi lepas ni.